buat perhitungan bersama pasukan SSS Leopard. Mengumumkan perarakan masuk di antara pasukan Velocity FC Setia Alam bersama pasukan SSS Leopard. Dia jangka SSS Leopard yang akan memulakan aksi sepak mula, dan itu adalah whistle yang ditiup oleh pengadil memulakan aksi secara rasmi untuk perlawanan terakhir pada malam ini. Tolakan jauh kepada penjaga gol, clearance jauh terpaksa dilakukan. Terus diantar ke bahagian atas mencari Amirah yang kesorangan, masih lagi dalam permainan. Terus dikeluarkan oleh pemain pertahanan mereka. Lihat bagaimana Laila dengan satu aksi yang cukup bertenaga daripada Laila. Lepas dua orang pemain. Saksikan bagaimana Laila Syamilah dengan aksi yang cukup bertenaga mengatasi dua orang pemain, termasuklah ketua pasukan Fatin Ruzani. Masih lagi dalam permainan, perlu dikeluarkan dengan segera, dan akhirnya clearance yang dilakukan. Dan apakah keputusan yang sedang berlaku dalam kawasan kotak penalti? Sedikit kontroversi yang sedang melanda untuk minit yang kelima ini. Ada dakwaan terkena tangan pemain pertahanan berpunca daripada aksi ataupun situasi kelang kabut sebentar tadi. Sedikit kecewa Zafira Zulaika, ketua pasukan. Sekali lagi lihat bagaimana bermula daripada Ayuna yang melakukan percubaan. Ada satu tangkapan yang cuba dilakukan terlepas. Nurin Umairah pula yang melakukan percubaan terkena tiang. Mereka berada di hadapan. Mudah atau tidak? Ya, itu adalah jaringan dari Anis Aisyah. Sepakan penalti yang agak baik sebenarnya, tepat dan juga tinggi. Sukar diramal oleh penjaga gol. Sekali lagi lihat bagaimana Anis Aisyah dengan ketenangan daripada pemain ini. Oh, cantik. Betul-betul di kawasan tengah permainan ataupun pintu gol yang dikawal oleh Sambileto. Oh, tidak offside, peluang untuk Laila Syamilah. Lihat bagaimana Laila. Oh, satu tackle dan momen yang cukup penting, cukup bersih dilakukan oleh pemain pertahanan ini. Sekali lagi lihat bagaimana Laila Syamilah yang tidak berada dalam kedudukan offside. Oh, satu tackle yang cukup baik. Peluang untuk Velocity melakar tiga mata yang pertama untuk perlawanan malam ini. Dan itu adalah whistle penamat yang ditiup oleh pengadil. Jelas sekali kekecewaan terpampar di wajah pemain pasukan SSS Leopard. Walaupun mereka menguasai sebahagian besar permainan dengan serangan demi serangan dan percubaan berbahaya, namun akhirnya mereka terpaksa akur dengan keputusan 1-0 tewas ke atas pasukan Velocity. Hasil jaringan daripada Anis Aisyah di minit ke-7 menerusi sepakan penalti. Tamatlah sudah cerita untuk minggu yang pertama perlawanan pembukaan FAS Women's Super League. Berjumpa lagi.